Durian banyak oh. Mama nak makan durian besok lah datang. Oh tu canai sedap. Oh mantap oh tempat ni. Ini tempat mantap geng. Kita tengok apa hasilnya. My Jebat Channel di Sungai Perak sempena tahun baru 2026. Okey, kita tunggu hasilnya. Air cantik, pot penarik. Okey. Okey, satu pancing ni untuk Adam. Dia nak main casting. Jaga-jaga. So kita bagi dia mesin Daiwa Fugo dengan rod Harrier, Daiwa Harrier dengan Rapala. Okey. So kalau balin tu biar ada ujung ni sikit tau. Macam tu. Bila kita balin, tengok kita balin buka sini. Tengok balin macam tu. Lepas tu balin, tarik, berhenti, tarik, berhenti. Okey. Boleh. Okey, gulak. Nah. Tunggu ayah lah. Okey. Jangan tebing sangat, jangan main tepi sangat. Okey. Gulak. So kita try dulu kat sini pakai sarip teram. Bismillahirrahmanirrahim. Oh cantik pot. Dia dah korek pasir balik kat sini. Hari ni mesin tak jalan. Atas pun tak jalan. Sebabkan cuti tahun baru. So apa lagi? Kita test lah. Pot memang dalam ni. Main dedak pun best ni. Ui dalamnya. Air sampai ke bawah. Ui sampai depan ni ya. Balin sana turun sampai sini. Dalam. Dam. Boleh. Makan durian dulu lah. Tengok apa isi dia. Beli sebiji dekat kedai tadi. Tengok macam mana isi dia. Isi dia krim. Dam. Boleh lah. Mai. Kan. Kapan? Try rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Manis Dam. Makan durian tepi lah sungai. Mantap tu. Tiga ulah kan ni. Durian botol weh. Hasil belum ada lagi ni. Air keruh. Air tak keruh. Ikan lambat makan ni. Air atas sejuk. Kejap lagi okey ni. Oh ikan dah start main depan tu. Okay gang. Sambung. Habis tali. Si Adam ni kerja. Tu baru pakai spinning. Spinning balin pun boleh bihun teruk. Tuh, pasal nak kena potong tali kan. Semua makan modal. Tak boleh buat apa ni. Gulung-gulung tali dia. Oh, cuaca sekejap
redup, sekejap panas. Ini dekat pot yang kedua pagi ni. Tadi aku test dekat atas tu 2 jam, dapat 2 ekor yang kecil-kecil. Sebabnya air keruh. Ini cubalah dulu kat sini. Ini pot Tanjung ni, dulu best pot ni. Tapi sebab dah dikorek pasir kan. Tapi sekarang tempat korek pasir ni dia dah tinggal. Air agak tak dalam sangat lah ini. Tapi boleh hapus kat lah. Tengoklah macam mana. Kat situ ada pertemuan sungai ya. Air keluar situ. Jadi yang hujung, yang mula-mula ni sawit peram. 3 yang tengah tu pakai dedak. Yang hujung tu pakai sawit peram. Tengoklah mana yang kena kan. Kalau tak ada pindah. Banyak tempat kan. Tapi kena cubalah tempat lama ni. Dulu sini Kelabah pun ada, Temoleh pun ada. Sekarang tak tahulah, dah kena jarah dengan mesin korek pasir kan. Cuba dulu. Aku pindah tempat tadi, tiba-tiba keruh air dia. Jadi dekat hujung Tanjung ni. Try mancing kat sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Adam tengok Adam, jangan kena tali air tau. Tempat ni dalam. Dalam juga lah, boleh lah. Okay, stay tune gang. Tempat baru. Ini dekat hujung Tanjung ni. Hujung Tanjung ni dah jadi macam ni lah tempat dia. Dulu tak macam ni. Adam casting bawah. Try lah tengok apa. Kalau ada hasil lah. Ni ada seko. Ni makan. Adam pergi tarik ni. Mana Ni. ni? Ada ikan tu. Tu. Elok-elok. Ayah bagi can lah Adam. Tengok. Tarik betul-betul. Pelan-pelan. Tak payah gopoh-gopoh. Turun ke bawah sikit pun tak apa. Dia ada. Ikan lampau. Kecil je. Ni joran ni dah patah tau. Joran ni dah patah. Kena pula ikan. Aduh hai. Ni sebab silap lah ni. Simpan dalam kereta lama sangat. Terpaksa lah. Kena ikan. Dah lah kena ikan. Patah lah tu. Macam mana aku nak tarik? Tarik je lah. Lepas ni simpan lah. Dia. Wih, patin dek. Dam. Dia orang patah dapat. Orang patah pun dapat ikan apa ni? Dia orang patah pun dapat ikan dah. Ikan apa tu? Ikan patin. Ni lah joran kesayangan aku ni sebenarnya. Kalau korang pernah tahulah, ini jenama Limex IT Sport Limited Edition. Warna hijau. Warna hijau petang ni. Dulu lah Limex ada keluarkan. Ini sebab tertinggal dalam kereta kot. Baling-baling perak. Tapi di saat akhir dia pun dia masih berkhidmat dengan aku. Dapat patin kat seekor tadi. Jangan main-main Limex IT Sport nama dia. Sekarang dah tak dijual lah. Yang ada cuma untuk casting je. Rod untuk casting je ada. Tapi rod untuk bottom dah tak ada dah. Untuk spinning dah tak ada dah. Cari jenuh ni Limex IT Sport warna hijau batang dia. Bapak lama ni. Pakai berbelah-belah tahun pakai. Dekat 18 tahun pakai. Hari ni baru dia patah. Tapi di saat dia patah pun dia masih berbakti dapat ikan. Alhamdulillah. Terima kasih Limex IT Sport batang warna hijau. Terbaik lah. Ada ikan Adam. Ada ikan ni. Tarik lah. Ada ikan ni. Ikan tengah tak dapat lagi hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil je. Tak sah. Baik, kawan ayah dah balik. Oi. Dekat-dekat sini nak melawan. Oi.
Besar juga dah Ham. Oi. Ketinggalan. Okay, dapat seekor. Okay, kita try kat pot ni pula. Pot ni ada tempat korek pasir. Try balik dah daripada sini paling. Kalau kena kan baru pergi bawah lah. Bismillah. Balin boleh sampai. Okay. Alright. Tengok dalam tak rasa ni. Pada baru korek pasir. Oi, bapak dalamnya. Sebelum ni tak dalam macam ni. Dah dalam betul. Kalau kena kan kita turun bawah. Alright. Tempat kelima untuk hari ini. Oh, 5 kali berpindah. Baru dapat 2-3 ekor ni. Hai, kacau ni. Air dia surut. Lepas tu belah atas tu dia keruh. Belah ni yang macam okey sikit lah. Tu ini tempat kelima dan ini tak berpindah kot. Sampai balik lah. Okey, stay tune gang. Pasti dapatkan. Yakin. Amin insyaAllah. Okay Dam. Oh Dam. Oh yo, ada dapat tu. Jaga, terkena ayah punya pancing tu. Ana kena bawa sini tau. Mana? Tu sebelah tu. Dia bawa ke sini. Ha, okey. Right, dah stop. Ha, okey, main kat situ. Ulai elok. Ui, besar tu. Pelan-pelan, relax je. Jangan laju-laju. Lawan je ikan tu. Ui, besar Dam. Ui, lain macam ni Dam. Ke depan sikit. Lain macam ni. Pergi depan. Ha. Ui, kasar ni. Dah, janganlah kacau. Dah. Ya Allah, besar tu Dam. Ui. Ya Allah. Duduk Dam. Ini sekilo punya saiz Dam. Tengok muka bangga. Sayanglah Dam. Lulus hari ni Dam. Ayah ingat kecil. Gila lah Dam. Okey dah Ini gila raya pula. Okey, alhamdulillah. Dah goyang geng, dah goyang. Tadi giliran anak, sekarang giliran ayah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatnya ada. Lepas ke? Mana boleh lepas. Ada kot. Tak besar. Kecil. Alah, ayah punya kecil. Tak ada dalam sini. Aduh. Ya, biar. Dia baru sentuh. Tapi macam dah ada lah tu. Harap standby. Tengah nak makan tu. Rupanya dia banyak main kat depan lah Dam. Dia banyak main kat depan. Ada balik depan tu. Yalah, ada balik tak jauh. Duduk ada balik depan tu. Yalah, sekejap kita ambil tu. Relax. Jangan gopoh. Ha. Jangan gopoh. Dapat lagi dia. Asyik dia. Dapat lagi. Dah tera pasang umpan. Dah pandai pasang umpan. Dia loh. Okey ambil. Okey. Besar tu Dam. Ui, Adam lagi. Jaga. Slow. Dam, angkat, tarik ke atas sikit. Ha, macam tu. Okey, tarik lagi. Right. Slow. Ui, patin. Ha. Okey, tak payahlah. Patin pula dah. Anjing. Tak apa, tak besar. Tapi janji patin ya. Lesen patin tu. Adam lagi. Oh, besar tu Dam. Jaga dia Dam. Woi, jangan bagi kendor tali macam tu. Cepat. Jangan kendorkan tali. Ha. Ui, besar tu Dam. Besar tu. Woi. Jangan laju sangat, relax. Jangan gopoh sangat. Relax je. Ha, lawan. Bila dia lawan tu Adam tahan je. Besar dah tenggalan lagi Dam. Dia. Oi, Allah. Tangan. Pegang. Allah, ha, tu dia. Tahu pun.
Rezeki. Pandai pula tu mencengkup. Action sekarang. Mengalahkan ayah. Terbaik. Panas gila. Dah pukul 6 lebih ni baru dia redup sikit. Muka udah berkilat dah. So hari ni kita dah berkemas dah. Dah berkemas-kemas. Dan ini hasil dia. Alhamdulillah, meruang sikit air Milo penuh. Aduh, penuh air Milo. Begitu kita dah. Tengok dah berapa ekor dah. Ni paling besar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Separuh 9 ada ekor. munya. Juara. Separuh ada munya. Juara adalah Adam. Dalam episod yang ke-56 atau 57 ni, Adam juara. So dah ambil ilmu belajar dengan ayah. So hari ni pasang umpan, baling pancing sendiri. So semua buat sendiri. So hari ni dia buat sendiri semua, dia kena. Yang paling besar pun dia juga. Yang paling banyak pun dia juga. So hari ni ayah tak apalah, okey je. Alright, jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat Channel. Jumpa aku dalam episod yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum. Sungai Perak geng. Besar. Oh dia, ini hasil dia hari ni. Ikan Adam yang paling besar sekali. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 ekor patin, 3 ekor lampan meko merah, 5 ekor ikan tengalan. Boleh tahan hasil dia. Alhamdulillah. Terbaik. Dia, ini dia lauk malam ini. Ikan masak lemak tengalan. Ikan tengalan masak lemak. Ikan patin pun sama. Yang lebih dia tu buat goreng je. Mantap. Lawan dengan tu. Jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat Channel. Ini hasil hari ni, masak dan makan. Inilah dia. Setiap kali dapat ikan terus masak, lepas tu makan. Mantap geng. Mantap.